Jom berhenti jadi mangsa scam digital. Hari ini kita guna falsafah klasik jadi detektif cyber yang power. Jujur cakap, pernah tak korang terpedaya dengan clickbait sensasi yang lalu dekat timeline korang? Biasalah, otak kita suka shortcut. Kita cepat betul percaya info asalkan ia sokong pendapat kita. Lepas tu, kita ni malas baca sampai habis. Bila dah salah pun, ego nak mengaku kan? Okey, macam mana nak selesaikan? Falsafah Leibniz ajar beza antara logik mutlak dengan fakta yang boleh berubah. Menurut Frege pula, nak cari kebenaran perlukan 3 benda. Faham betul-betul, nilai dan berani sahkan fakta. Kuncinya kat sini, korang kena pandai asingkan fakta logik daripada konten yang cuma mainkan emosi. Alright, sekarang jom kita test toolkit falsafah ni dekat 4 arena digital yang paling famous. Pertama, politik. Kempen memang selalu putar belik fakta guna sentimen emosi supaya korang tak fikir panjang. Pengundi bijak mesti tuntut bukti. Todak tepi sentimen, kaji fakta sebenar dulu sebelum buat keputusan. Kedua, kehidupan harian. Bahaya tau bila kita nilai isu besar tapi cuma baca headline dekat WhatsApp. Jadilah analytical. Baca sampai habis dan korang kena berani ubah fikiran kalau ada bukti baru. Ketiga, cyber trooper. Diorang ni sengaja cipta fake news, nak jolok emosi supaya korang cepat melatah. Senang je nak counter diorang ni. Buang rasa marah tu dan fokus 100% pada logik. Keempat, content creator. Ada yang sanggup campur aduk fakta dengan pendapat peribadi demi views algoritma semata-mata. Jadi, hati-hati sikit. Video gempak tu entah-entah cuma sembang kosong yang klaim fakta bukan kajian analitikal. Ingat prinsip Leibniz tadi. Tanya diri sendiri, ni bukti mutlak ke atau cuma cerita digembar-gemburkan? Kesimpulannya, jadilah detektif cyber yang matang, pandai tapis emosi dan sentiasa cari kebenaran berlandaskan logik. Sekarang, pilih nak biar minda dikawal algoritma atau berani bangkit jadi pencari kebenaran yang sebenar.